Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Nak buka belakang dia, tak nampak ustaz depan ni. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Yang saya hormati barisan Tok Guru, Ustaz, Imam-imam, pakcik-pakcik, abang-abang, makcik-makcik, kakak-kakak sekalian. Ucapan tahniah dan syabas kepada tuan-tuan kerana sampai juga ke surau dan berjaya kita, alhamdulillah, merakamkan rasa syukur pada Allah Ta'ala kerana selesai sudah kita buat solat maghrib secara berjamaah, alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga sampai ke hari ini kita masih lagi Allah bekal dengan pelbagai nikmat. Nikmat kesihatan, nikmat keselesaan, macam-macam nikmat yang Allah bagi pada kita. Apa benda yang kita kawal tuan-tuan dalam hidup kita ni? Kita hanya kawal apa yang kita nak buat. Allah bagi kita akal untuk kita pilih yang mana kita nak. Nak jadi baik ke nak jadi buruk? Jadi baik ke jadi jahat, itu lah. Kan? Bahkan itu adalah sebagai satu ujian buat kita. Bagaimana dalam surah Al-Mulk ada sebut kita ni dijadikan untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nak tengok antara kita ni paling baik amalan siapa. Jadi nak tengok ni macam mana? Dengan menggunakan penilaian akal kita yang mana telah disaring oleh iman. Dan iman ini mesti kita dapati dengan cara belajar. Bila cakap belajar ni, orang Melayu kita akan cakap apa? Udahlah, aku ni dah tua-tua nak belajar apa? Kan? Aku makan garam daripada ustaz tu. Ustaz tu baru umur berapa? Makan garam aku sampai darah tinggi lah. Ya, gaut lah. Gaut semua ada. Bukan apa itu dalam Islam. Dalam Islam ni, kita Nabi beritahu apa ni? Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu ni daripada boyan, daripada buai, boyan sampai liang lahat. Itu tuntut ilmu. Nabi SAW menuntut ilmu dengan siapa? Jibril. Dengan Jibril. Ilmu apa Nabi tuntut? Quran. Quran. Macam mana saya boleh beritahu Nabi itu menuntut ilmu dengan Jibril? Itulah Quran. Sebab Nabi tak boleh baca. Bila Nabi tak boleh baca, dia membaca macam mana? Macam mana dia boleh hafal Quran? Iaitulah dengan cara dia membaca apa yang Jibril baca. Dan hebatnya Nabi ni, yang disebut Nabi ni sebagai fatanah, kan sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Fatanah maksudnya bijaksana. Kalau orang Melayu kata, kenapa orang Melayu ni bijak, dia ada tambah sana? Apa? Punya ada sebab. Bijaksana dengan bijak ni lebih bijaksana lagi. Bijak sampai ke sana. Ke sana tu mana? Macam-macam lah. Dan kebanyakan yang bijaksana ni orang lelaki. Orang lelaki. Pasal apa? Akalnya panjang. Cerita pasal akal panjang ni tak habis pula ni. Cerita balik pada tadi, Nabi ni untuk ilmu dengan Jibril selama 23 tahun tuan-tuan. Nabi ni 23 tahun Nabi nuntut ilmu dengan Jibril. Baca Quran. Ilmu Quran, ilmu Quran ataupun ilmu bacaan Quran.
Saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan untuk ilmu baca Quran betul? Nak kanjar kita. Saya ni pun berapa tahun je belajar. Lepas tu orang rasa handal benar dah. Bila bulan Ramadan kita jemput mau tadarus. X. Apa tadarus kat rumah boleh. Tengok-tengok kat rumah ada pula rancangan seronok di TV, televisyen. Tak jadi tadarus. Ataupun bila kita ajak, tak payahlah aku lah pergilah. Bila kita dengan Quran tuan-tuan? Itu sebab kita ni masalahnya satu je tuan-tuan. Bila kita jauh dengan Quran, hati kita tak tenang. Bila hati kita tenang, kita akan cuba benda lain yang kononnya benda tu boleh menenangkan hati. Itu pasal kita tengok orang Melayu kita. Bila kita suruh datang ke surau, yang mana surau ni Allahu Akbar, ada aircon. Aircon dah sekarang ni. Majoriti surau ataupun masjid ada aircon. Kalau kedai makan ada aircon tuan-tuan. Kedai makan. Antara kedai makan dengan surau mana ramai orang. Kedai makan ramai lagi. Bahkan boleh lepak kedai makan daripada lepas maghrib sampai pukul 12. Siap karaoke lagi. Ku bina mahligai dari air mata yang jatuh berderai. Aku karaoke kat sini bukan ni lah. Ni rakam ni. Masuk YouTube. Sini kamu gajah ni dua di sebelah MRSM, di Pekan buka lagi. Masuk buka lagi tutup dah. Tutup muka dah tak tahan orang balinya telur Hari nak cerita itulah kita orang Melayu kita. Lepas tu pula kalau di bandar, kalau di KL mencari kebahagiaan, mencari ketenangan macam mana? Belajar benda-benda yang bukan ni. Yoga. Walaupun kita dah beritahu yoga ni haram, belajar juga. Banyak orang-orang yang elit. Orang yang gaji besar 10,000, 15,000. I tak main lah nak senaman biasa ni. I biasa yoga. Belagak ya. Orang yang pertengahan macam mana? Pergi aerobik. Pergi aerobik. Mana-mana sekarang Kuala Kangsar ke, di Ipoh ke, berlambak-lambak aerobik. Kononnya nak sihatkan tubuh badan ni kan. Sebenarnya tuan-tuan ada kajian mengenai solat tuan-tuan. Mengenai solat. Iaitulah namanya Profesor Fatimah. Dia daripada UM. Dia buat kajian mengenai solat. Dia kata pergerakan solat tu sendiri adalah satu senaman. Dia kata. Macam mana senaman? Senaman yang sangat hebat. Sampai tahap tak ada senaman dalam dunia ni boleh challenge apa yang ada dalam pergerakan solat. Bahkan semua lapisan masyarakat, semua umur boleh dapat manfaat yang sangat besar daripada pergerakan solat. Dia kata saya ambil satu contoh lah tuan-tuan. Kita rukuk dan sujud kan. Kita sujud tu tuan-tuan. Kalau ibu yang mengandung tu, ketika sujud itulah baby berada dalam keadaan yang sangat selesa. Bahkan kalau orang dulu-dulu kalau makin nak dekat dengan jangkaan untuk bersalin, makin banyak dibuat solat sunat. Sebab apa? Banyak solat ni senang beranak. Yang kedua, bila kita sujud tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tahu, kita punya otak ni kan, betul-betul di tengah-tengah ni, dalam hujung tengah ni, ada nama dia Penagline. Nama dia saintifik dia. Penagline ni dia aktif ketika mana kita baby, kita bayi. Tu kalau tuan-tuan perasan, bayi kadang-kadang tiba-tiba menangis. Sebab apa tuan-tuan? Tiba-tiba dia menangis padahal tak ada apa kan. Rupanya ada benda yang dia ternampak. Orang yang hatinya suci, Penagline ni suci, bersih, masih aktif, maka dia akan nampak benda-benda macam ni. Bahkan orang yang mempunyai Penagline yang sangat aktif, dia adalah orang yang cerdik. Dia semakin lama, semakin kita membesar, semakin tak aktif kita punya Penagline. Penagline ni dalam bahasa Quran, dalam bahasa Arab ni al-qalbu, hati. Saya nak begitu pasal saintifik Penagline ni. Tuan-tuan perasan tak kalau orang yoga, dia akan duduk sila dan dia akan tunjuk ke atas. Perasan tak? Tak dia tunjuk ke tu apa? Tepat ke arah ni. Ni kita bongkar rahsia sikit.
Kononnya dia nak mencari ketenangan yang boleh mengaktifkan peneglan. Dalam Islam, kita nak aktifkan peneglan macam mana tuan-tuan? Sujud. Apabila kita sujud, kita punya sel-sel otak ni, bahkan kita punya otak tu, darah-darah tu akan mengalir dengan lancar dan cemerlang. Menyebabkan apa? Otak kita cerdas. Itu sebab orang banyak solat. Orang yang banyak solat, insya-Allah tuan-tuan, akan terhindar daripada penyakit nyanyuk. Kalau dia nyanyuk sekalipun, kalaulah dia nyanyuk sekalipun, solat dia takkan lupa. Saya pernah jumpa orang macam ni. Tak lain tak bukan arwah nenek saya tuan-tuan. Kalau solat, nak solat, aku nak solat ni. Tapi selain dia waktu solat nyanyuk, cakap mau apa-apa tu. Nak tambah lagi supaya tak nyanyuk macam mana tuan-tuan? Baca Quran banyak, insya-Allah tak nyanyuk. Tapi orang kita macam mana tuan-tuan? Tepuk dada tanya diri kita masing-masing. Saya tak tanya orang lain, saya sendirilah. Saya sendiri tuan-tuan. Jadi baru nak masuk mukadimah tadi tu. Allah Akbar. Jadi alhamdulillah kita berjaya juga setelah 2 bulan. 2 bulan, hampir 2 bulan tak datang. Bukan jauh mana. Depan ni je rumahnya. Ya Allah, tak datang pasal apa? Pasal banyak lah tuan-tuan. Ada saya tak sihat, lepas tu motor rosak lah, itulah ini. Macam-macam bendanya. Jadi saya sangat bersyukur dapat jumpa tuan-tuan. Alhamdulillah. Sihat lagi semua kan? Alhamdulillah, baik. Kita akan sambung pengajian kita. Saya bukanlah menulis kitab ni, tapi saya nukilkan. Saya cuba sampaikan apa yang telah ditulis daripada kitab Al-Wafi Syarah Hadis 40 Imam An-Nawawi. Yang menterjemah kitab ni, yang menyusunnya adalah Dr. Mustafa Al-Bugha. Baik, insya-Allah kita sambung. Dalam satu hadis ada menyebut tajuk yang kita baca ni adalah mengenai, tajuk ni agak berat sikit, sebab dia ada kait dengan fiqh. Mudah dan tidak menyusahkan. Dalam hadis Nabi ada beritahu yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Hadis Nabi. Maksudnya mudah-mudahkanlah, Nabi kata. Wala tu'assiru, dan jangan susah-susahkan. Nabi kata. Wa basyiru, dan berilah berita gembira. Wala tunaffiru, dan jangan kamu takut-takutkan. Ini hadis Nabi. Hadis Nabi ni bila dia cakap macam ni, Nabi digelar sebagai jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim dia cakap satu, maksudnya sangat banyak. Maksud dia boleh dihurai dengan macam-macam segi. Jadi bila saya perhati dan apabila ulama sendiri mengkaji, kenapa Nabi begitu macam tu? Rupanya yassiru wala tu'assiru ni kita dianjurkan dalam Islam supaya positif. Kalau kata Ustaz Muhammad Muhammad Al-Amin, yang dalam penceramah IKIM tu kan, saya ada tengok dalam dia punya Instagram, dia beritahu, ada orang tanya dia, Ustaz, macam mana kita nak positifkan diri, ataupun macam mana kita nak jadi seorang yang optimis, positive thinking, macam mana kita nak jadi orang yang sentiasa happy walaupun kita ni dilanda dengan pelbagai masalah di sekolah, ataupun masalah di tempat kerja, ataupun masalah di ladang sawit, ataupun masalah di kebun, ataupun masalah negara, masalah minyak naik, ataupun masalah itu ini. Tentulah kan. Macam mana Ustaz? Jadi Ustaz Alamin cakap, dia kata kita positifkan bahasa badan kita. Maksudnya kita dialog dengan diri kita. Aku bangun pagi, ya Allah, aku bangun pagi, alhamdulillah, aku hidup, alhamdulillah sampai hari ini. Kan? Betul, kejut pula bini. Ma, oh ma. Oh, senyap. Dah mati ke? Dah. Ma, abang. Subuh ma. Okey. Alhamdulillah hidup lagi bini aku ni. Subuh ma ya. Okey bang. Okey. Kita pun alhamdulillah, lepas tu kita tanya pada diri kita, ya Allah, hari ni aku nak buat banyak amal kebaikan. Ya Allah, hari ni aku nak buat baik. Supaya kalau aku mati, ya Allah, aku mati dalam keadaan baik. Kita dialog dengan diri kita. Saya tanya diri tuan-tuan, banyak kali dah kita buat yang tu. Kita banyak berdialog dengan Instagram, Facebook, WhatsApp. Yang paling banyak adalah WhatsApp dan Instagram. Type dekat wall kan, status, update status. Hari ni aku happy, dapat makan ayam masak kari, happy, snack gambar, masuk dalam Instagram. Hari ni aku sedih, bos aku marah, naik update status. Orang pun baca, sedih, sabarlah, ni. Kan?
Kita pun rasa seronoknya orang komen ni, seronok orang like. Ya Allah, kita hidupkan orang ke kerana Allah? Ramai orang macam tu. Kita tak sedar punya, tapi kita macam tu tuan-tuan. Allahu Akbar. Baik, itu sambung lagi. Yang berbalik pada hadis yang ada kaitan dengan kita baca ni, yassiru, mudah-mudahkan, jangan susah-susahkan. Kita banyaknya dalam soal apa ni, tertentu kita susah-susahkan. Dalam soal dunia kita suka susah-susahkan, tapi dalam soal akhirat ni kita senang-senang sangat. Maksud saya, sebenarnya dalam hadis ni Nabi beritahu mudah-mudahkan tu dalam konteks dunia, dan jangan kita terlalu menyusah-nyusahkan dalam konteks dunia juga dan akhirat. Saya sama je. Tapi kalau maksud saya ialah, bukan saya nak condemn apa yang telah dibuat oleh kerajaan ke apa ke. Bukan saya bukan penentang kerajaan ke budak dak. Saya biasa-biasa je. Cuma nak beritahu orang yang terlalu taksub dengan peraturan kan. Peraturan. Kita sebenarnya dalam peraturan kita ada budi bicara. Mana-mana orang, mana-mana jabatan ada budi bicara. Saya cakap ni pasal contohlah di hospital. Saya pernah kena benda ni. Bini saya, anak saya patah kaki umur 4 bulan tuan-tuan. 4 bulan, baby patah paha kiri. Jarang berlaku kan. Tapi berlaku pada anak saya. Anak yang sulung pula tu. Jadi siapa tak sedih kan? Sebagai seorang ayah, saya sedih. Bila macam tu tuan-tuan, kita masukkan anak di hospital, hospital kerajaan. Jadi yang menyusah-nyusahkan saya pada masa tu, iaitulah Pak Gad kan, security. Tapi bukan Pak, mak lah, perempuan. Mak Gad lah kan. Mak Gad bukan Mak Gad tayar tu, Mak Gad kan. Perempuan, security perempuan. Saya nak masuk, nak bergila-gila dengan bini saya. Bini saya ialah dengan penat kerjanya apa, jaga anak lagi kan apa. Saya pun bergila-gila. Dia tak bagi, malam dia tak bagi tidur dalam. Dia harapkan nurse. Kita tahu tuan-tuan, saya bukan nak condemn kerja nurse. Saya pernah masuk hospital swasta. Saya masuk tapi bayaran dia sangat tinggi. Saya pernah tanya pada nurse yang kerja kat hospital swasta, kenapa kamu kerja kat sini kan? Sebab saya dapat tahu yang kerja nurse swasta ni tak banyak kelebihan yang dia dapat. Dia memang gaji tu tinggi, tapi macam pencen tu tak ada. Kalau nak pun dia kena sok-sok lah kan. Adalah dia orang punya tu kan. Tapi kerajaan lebih banyak. Dengan ada elang perumahan, dengan ada kenaikan setiap tahun yang tinggi. Bila saya tanya macam tu, dia cakap, kalau saya dapat tawaran untuk masuk ke kerajaan, tapi saya tolak. Sebab saya pernah praktikal di hospital kerajaan. Dia kata hospital kerajaan, nurse kerja kat sana, dia kata tak puas. Bila saya tunjukkan prestasi yang baik, saya kerja dengan rajin, orang perli saya, orang suka kutuk saya. Dah lah kau, hang beria sangat pasal apa? Macam tu. Itu yang kita tengok orang-orang di hospital kan. Banyak yang halal-balal lah kerja. Bini saya banyak kali masuk air bengkak, dah bengkak macam tu, kita cakap sakit ni, sakit. Biasa tu orang lain pun sama. Takkan nak layan hang seorangnya, ramai lagi patient. Marahnya pada kita. Saya saja je terik. Saya pernah sekali di satu hospital tu, tak payah sebut, ada makcik saudara dalam tu. Sampai tahap saya bengang sangat panggil makcik. Makcik, ada nurse tadi dah bengkak macam ni, dia biar lagi. Makcik tu tengok, ya Allah, panggil tu mai sini lah. Marah depan kami, menangis nurse tu. Ingat aku siapa? Tak adalah kan. Cuma berbalik pada tadi, rupanya bila anak saya masuk di hospital tadi tu, orang-orang ataupun security ni, dia akan menilai seseorang tu dari segi pakaian. Saya masa tu misal tak ada lah. Memang nampak macam muda lah kan. Masa tu baru kahwin, anak pertama. Jadi nampak macam budak-budak. Dia sound tepek. Tak boleh encik. Dia buat susah. Dia buat memang susah masa tu. Saya macam Allah, drop lah. Bila kawan saya beritahu, Wan, hang nak nak tidur dalam tu senang aja. Besok hang datang, hang pakai name tag, pakai tie in, pakai coat, hang datang. Wah, dia kata, kalau pakai smart macam tu kan, nak belagak sikit jalan tu, tak. Saya nak masuk dalam, nak tengok anak saya. Baru dia akan bagi. Dia ingat kita bergawai.
Kalau hang pakai macam ni memang orang tak akan respect dia cakap tu. Macam tu tuan-tuan, penilaian kita, orang-orang kita. Padahal orang Islam kita. Bab-bab macam tu dia nyusahkan kita. Allah. Susah. Patut benda-benda macam tu kena ada humanity, kena rasa ada rasa simpati kan, tengok anak. Allah. Sedih masa itulah kan. Sikitlah. Baik, kita sambung ni. Dia kata tidak halal bagi perempuan yang beriman. Hadis la yahillu li imra'atin tu'minu billah wal yawmil akhir tusafiru masirata yawmin illa ma'adhi mahram. Ni. Ini sedikit kontroversi sikitlah. Kalau tuan-tuan dengar macam, terkejut ni. Tak apa, kita baca. Tidak halal bagi perempuan yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan hari kiamat bermusafir sehari perjalanan kecuali bersama mahram. Maksudnya apa? Haram. Kalau wife kita nak pergi musafir. Musafir ni kira macam mana? Keluar daripada Korea. Kira musafir lah. Keluar dari kampung. Kita contoh. Nak balik ke Kampung Gajah. Nak balik ke Kampung Gajah. Sebelum ni pergi daripada KL. Sebelum ni daripada KL. Kita nak balik ke Kampung Gajah. Lebih kat KL, dekat Tapah lah. Kat Tapah lebih kurang dalam pukul 7 dah. Dah nak masuk maghrib. Jadi kita boleh solat jamak di Tapah. Tapi kalau kita rejan juga, sebab Tapah ke sini lebih kurang setengah jam. Tak apalah, aku nak solat di Kampung Gajah. Rumah kita di Kampung Gajah. Kita boleh jamak tuan-tuan. Tak boleh. Pasal apa? Kita dah masuk qaryah kita. Kampung kita. Jadi sama ni. Keluar je qaryah, haram. Perempuan musafir. Pasal apa? Pasal memang inilah yang telah dititik beratkan dalam Islam. Punyalah Islam tu jaga perempuan. Sampai tahap macam tu. Saya banyak kali travel naik motor tuan-tuan. Kadang-kadang risau tengok anak-anak dara. Saya pernah lalu di Kampung Timah. Pukul 2 pagi, kadang pukul 11 malam, pukul 12. Ada juga kadang anak dara yang sorang-sorang naik motor. Allahu Akbar. Kita bukan, memanglah kita cakap, tak ada apa ustaz, rumah kiri kanan apa. Kita tak kira masalah penyenayah dah. In case kalau ada berlaku kemalangan, kena langgar di robor, sondoi ke apa ke. Dia perempuan. Dia perempuan. Macam ni dia nak survive tu. Allah ada ustaz. Memang kita nak tawakal, mesti kita usaha dulu. Jadi ini sebab Islam larang. Ataupun tuan-tuan tengok, perempuan ataupun wanita yang nak pergi ke menunaikan haji, boleh tuan-tuan seorang-seorang? Tak boleh, mesti ada mahram. Macam itulah yang dimaksudkan. Namun dalam ni ada disebut mahram adalah lelaki yang diharamkan berkahwin dengan wanita itu untuk selama-lamanya. Itulah adik-beradik lah, ataupun yang telah pun berkahwin. Macam itulah. Perlu diingatkan bahawa iktibar, dikira adanya maslahat ataupun lahirnya mafsadah ialah berdasarkan kebiasaan sangkaan yang kuat, bukannya secara pasti dan yakin. Dilihat berdasarkan kebiasaan yang berlaku, bukan yang jarang berlaku. Selagi mana sesuatu perbuatan itu pada kebiasaannya menimbul kerosakan, maka ia ditegar. Maksudnya kalaulah perempuan tadi ni pergi bermusafir keluar daripada Korea, duduk di Seri Iskandar, rojanya di mana? Sarjana. Macam mana ustaz? Udah itu menjadi rutin. Dah jadi kebiasaan. Maka tak ada apa. Tapi kalau dia first time, saya kata orang putih baru nak pergi, maka seeloknya kena ada mahram. Contoh, kena kursus. Ke mana? Non, Melaka. Kita yang lelaki ambillah cuti. Kita yang lelaki ambillah cuti. Sebaiknya lah. Ataupun pastikan dia ada kawan. Bukanlah kawan lelaki kan, kawan perempuan. Ataupun ramai-ramai pergi. Itu insya-Allah boleh. Selagi mana sesuatu perbuatan itu adalah kebiasaan. Macam begitu juga apabila sesuatu perbuatan itu kebiasaannya boleh menimbulkan kebinasaan. Sekalipun perbuatan tersebut telah dilakukan beberapa kali tanpa menimbulkan apa-apa keburukan, maka ia tetap ditegar. Sebaliknya berlaku. Kalaulah kita punya wife berulang tu agak jauh, dan setiap kali berulang ada je masalah berlaku. Maksud masalah ni dikacau oleh lelaki, dikacau oleh mak pip. Walaupun banyak kali buat, dah jadi biasa.
Maka, walaupun kita bawa kereta, kita taruh kita ada dalam kereta pun mak pik kacau. Ini kan pula kalau wife kita seorang-seorang, maka haram. Haram dia travel seorang-seorang. Nampak? Jadi itu mudahlah, mudah senang faham. La i'tibara lil mafsadah al-marjumah. Al-marjuhah. Tiada i'tibar kepada mafsadah, ini kerosakan yang marjuhah, yang ini tidak kuat. Di sana terdapat perbuatan-perbuatan yang mengandungi secebis keburukan, tetapi ianya menghasilkan maslahah yang jelas mengatasi keburukan. Maka diutamakan maslahah tersebut. Oleh itu diharuskan perbuatan itu atau diwajibkan berdasarkan maslahah yang diutamakan itu tanpa melihat kepada keburukan, kerana di dalam hal ini ia adalah marjuhah. Apa benda Ustaz cerita ni? Keburukan kemudian kebaikan, itu marjuhah. Benda lah, tak faham. Ini lah benda yang saya belajar dalam universiti dulu kan. Ataupun di peringkat STAM pun dah belajar benda-benda macam ni. Pening lah, tapi walaupun pening, benda ni ada kait dengan kehidupan kita. Saya terang-terang maksudnya kat sini, kalaulah sesuatu benda yang bahaya tu, tapi bahaya sikit sangat ke barang kalian. Contoh, saya nak bawa contoh. Kampa kan nak ke Kampung Timah. Kampa nak ke Kampung Timah. Tuan-tuan mungkin biasa jalan situ kan. Kampung Timah tu, dalam perjalanan nak ke Kampung Timah tu, jalannya agak bahaya walaupun pagi-pagi, siang pagi-pagi ataupun walaupun siang. Memang ada kes, pernah ada kes dululah. Indu tahan. Dia tahan bukan tahan macam ni, baring kat jalan. Standby kiri kanan dalam semak dah ada orang dah. Kiri kanan ada orang. Kemudian sedia pada dema tu, dema dah prepare apa? Telur. Telur dengan tepung campur sekali dalam satu beg. Beg tu dah ditembus-tembus sikit-sikit Kemudian kalau perempuan tu berhenti, pak dibalingnya telur dekat cermin. Nampak bahaya tuan-tuan. Sangat bahaya. Dan benda tu berlaku siang. Dan kadang-kadang malam. Tapi dulu. Sejak akhir ni tak ada. Maka macam mana? Kawan saya, bini dia duduk Kampar, berulang ke sekolah Cina dalam tu kan. Macam mana? Boleh tak dia berulang? Boleh, tak ada masalah. Sebab benda tu dah semakin kurang dan tak ada berlaku dah. Macam itulah. Walaupun kemungkinan nak berlaku tu ada. Tapi tak macam tadi. Tadi beritahu kalau katalah kerap berlaku benda-benda yang tak baik ni, haram pergi. Di antara contohnya ialah harus, yang ni lain. Di antara contohnya ialah harus memotong anggota tubuh yang sakit. Di mana dengan memotongnya dapat menjaga nyawa mukallaf. Mukallaf masuk kat sini, kita semua. Kita semua ni mukallaf. Apa beza mukallaf dengan muallaf? Jangan tuan-tuan samakan. Apa ustaz ni kata aku mukallaf? Aku bukannya masuk Islam. Memanglah lahir Islam. Mukallaf ni bukan itu. Mukallaf ni orang yang dibebani syarak. Siapa orang yang dibebani syarak? Orang berakal, baligh. Itu adalah mukallaf. Kita berakal, baligh, alhamdulillah. Dibebani syarak. Muallaf orang yang dijinakkan. Dijinak ni maksudnya orang yang masuk Islam. Balik pada tadi, harus memotong anggota tubuh badan yang sakit. Kencing mani boleh potong? Boleh. Tapi saya beritahu tuan-tuan, jangan cepat kita buat keputusan dan jangan cepat kita percaya dengan doktor. Memang saya tak nafilah doktor ni, memang itu kerja dia. Saya bukan doktor, tapi doktor still manusia. Walaupun dia boleh beritahu, cik, saya punya pengalaman, ropi ini punya ibu jari dah berkulat ropi ni, tak ada lain dah, potong. Nak potong bukan hak ibu jari, sampai ke atas sikit katanya. Kita pun tak apalah, saya akur, tanda tangan, kecepak, tanpa ada ikhtiar yang lain. Jangan tuan-tuan, jangan. Kalau boleh ikhtiar dulu. Banyak produk-produk yang sekarang ni, kita zaman yang canggih macam ni sekarang ni, orang dah explore terlalu banyak ubat-ubat. Bukan saya nak promote apa, tak ada. Memang ada produk yang boleh mengecutkan kanser. Dan banyak dah kes. Orang ni kanser tahap 4. Kalau ikut tak boleh lama dah lah kan. Dia mungkin akan naik sampai tahap gaban. Maksudnya habis kan, meninggal kan. Tapi dengan izin Allah, elok, boleh survive. Ada orang ni stroke. Kita telah dikejutkan dengan kehilangan rosak kambang dulu kan, sebab stroke kan.
Ada orang kena stroke meninggal. Tak sempat berapa bulan meninggal. Ada orang yang stroke boleh survive. Antaranya kalau di sarjana Ustaz Khir. Kalau kat sini pun ada orang boleh stroke. Lepas dah sengit sebelah, dah paralyze sebelah kan. Dia boleh survive dengan cara urut apa semua. Kalau doktor dia kata tak ada apa, tak boleh dah ni, tak boleh dah. So maksud saya tuan-tuan jangan habis bila doktor kata tak boleh dah ni. Tak, jangan. Doktor bukan nabi, dia boleh bagi berhenti. Doktor bukan Allah, dia boleh bagi tahu satu keputusan yang pasti tak. Kita masih lagi boleh ikhtiar insya-Allah. Itu pesanan saya untuk diri saya dan tuan-tuan. Dan sambung lagi dia kata apa? Begitu juga berbohong. Ni. Ini yang Piramli beritahu ni. Begitu juga berbohong dengan tujuan untuk memperdamaikan di antara dua orang yang bersengketa dalam masa-masa manis. Tipu sunat dia kata kan. Cuma yang sunat tu pasal bukan sunat. Sunat ni kalau ikutkan, kalau istilah sunat ni benda yang Nabi buat. Dapat pahala kata kan. Cuma tipu yang diharuskan. Diharuskan. Jangan kalau kata tipu sunat ni istilah tak baiknya, Nabi selalu buat. Benda yang Nabi selalu buat tu akan jadi sunnah. Tapi Nabi tak ada tipu. Tak ada tipu. Cuma kalau dalam kitab ni istilahnya tipu yang diharuskan. Tipu yajuz kalau dalam bahasa Arab ni kan. Harus, mubah, harus. Sebenarnya Piramli ni dia ngaji agama kan. Dia ada benda elemen-elemen yang kadang-kadang bila saya sendirilah saya terkejut. Oh ya Allah, dalam Piramli ada macam ni. Contoh macam yang yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunafiru, hadis yang saya baca tadi. Kalau tuan-tuan tengok dalam cerita Al-Ma'abah, dialog Saloma. Dialog Saloma bila Piramli kan pelat kan, pelat. Piramli satu hari tu tanya pada Saloma, Adinda, macam mana masih sayang sama ana? Dia tanya kan. Tanya macam tu. Sebab dia kan kahwin bawah pokok je kan. Tiba-tiba nikah macam tu kan. Orang kakak dia, adik dia kahwin dengan orang kaya. Tiba-tiba yang Saloma ni kahwin dengan gembel kambing. Jadi macam mana? Itu yang dia risau kan. Dah lama, dah 2-3 hari tu. Masih sayang sama ana? Dia tanya. Sayang, dia kata kan. Tapi, ada tapi. Itu dalam Nabi, hadis Nabi. Kalau tuan-tuan perasan yang basyiru wala tunafiru. Kita kalau nak nasihat orang, tuan-tuan kena positifkan dulu. Termasuklah anak kita. Contoh anak kita belajar tak apa nak pandai. Pasirnya dia malah. Kita panggil dia. Abang, kamu ni ayah tengok bagus kamu ni. Abang semakin besar dah handsome bah tengok. Contoh kan. Dialog dengan anak. Tapi baru kita selitkan tapi. Jadi itu uslub kita nak nasihat orang. Bahkan uslub dakwah. Nabi ini dipergelar sebagai Bashir wa Nadhir, yang memberi berita gembira dan juga memberi peringatan. Tapi stepnya Nabi beri berita gembira dulu. Baik, itu sikit lah tuan-tuan. Sambung balik. Sebenarnya perkara ini dan yang seumpamanya adalah beramal dengan kaedah mengambil mafsadah lebih ringan daripada dua mafsadah yang menghindari mafsadah yang lebih teruk. Maksudnya kalau ikutkan benda tu ringan sikit lah. Macam tipu. Tipu ni bukanlah satu benda yang kata boleh mudarat yang besar. Tapi rupanya disebabkan tipu tu boleh mendamaikan. Maksud saya tipu bukan dosa yang ada dalam hudud ataupun dosa yang dijanjikan neraka. Tipu ni. Maksud saya dia dosa. Tapi dia bukan dosa-dosa besar. Dia dosa tapi bukan dosa-dosa besar. Masih boleh dihapus. Dosa-dosa besar berzina. Yang ada dalam Quran cerita pasal orang zina ni kena rejam. Orang zina kena rotan. Itu dosa-dosa besar. Maksud saya nak beritahu sekarang ni, kalau yang ini kita boleh buat. Kan dulu ada kes saya beritahu apabila seorang ustazah beritahu pada masyarakat boleh berzina sebab nak menyara keluarga. Ini tak boleh. Dosa-dosa yang telah dijanjikan dalam Quran tentang azab dan tentang hukuman, maka tak boleh kita buat walaupun kononnya ada mafsadah. Ada mafsadah pula, ada maslahah, ada kebaikan. Contoh yang lain, minum arak. Kalau ikut tuan-tuan, pengharaman arak ni 4-5 kali. 4 ke 5 kali. Saya ingat, saya 5 kali. Pengharaman arak. Maksudnya apa? Kalau ikutkan, memang kalau negara 4 musim sangat memerlukan arak. Pasal arak boleh memanaskan badan.
Yang kedua, saya tanya orang dulu-dulu, termasuklah bapa saya orang Jawa. Kan? Orang dulu-dulu sebelum dapat kesedaran agama, demo pun tonggang todi. Tonggang. Bahkan dulu iklan arak dalam apa ni dekat papan ke dalam radio ke terbuka. Minumlah Kasbek. Macam tu kan. Minumlah Tiger. Tiger dulu kan. Pasalnya rupanya dulu dia tu ibarat macam minum je jadi segar. Jadi segar. Ada dia punya kebaikan, tapi bila Islam khabar tak boleh, tetap tak boleh. Kena cari alternatif lain. Macam tadi bila perempuan ibu tunggal tak ada duit nak menyara keluarga, jangan sampai berzina, jangan sampai melacur. Carilah roja, macam mana pun cari roja. Kan? Kita nak sihat badan, nak cergas, minum apa? Ketum. Gelak tuan-tuan. Ketum ni yang bahayanya, saya terus terang. Pasalnya kawan saya bila masuk di tapah serumah dengan orang buat ketum. Dia sebelum masuk tu orang tu dah WhatsApp lah. Hang boleh ke duduk dengan aku ni? Aku ni minum ketum. Tak apalah kan. Lantak hang lah kan. Dia ni ustaz lah kawan saya ni. Kemudian rupanya bila masuk dalam rumah tu, demo pun ada semua. Rasanya dah cerita ni. Kan. Rupanya bukan minum, buat. Orang kacau dodoi, dia kacau ketum. Pusing itu ya. Gaul ketum. Campurnya Coca-Cola. Campurnya apa ni ubat nyamuk. Campur lagi chemical itu, chemical ni. Baru kata dia meh. Campur sikit kik kapur. Lagi betul. Kalau ketum yang pure tu, kita rebus, dia rebus pun ada cara. Kena buang dia punya tangkai, dia punya urat-urat tu kena buang. Memang daun saja. Memang elok tuan-tuan. Darah tinggi, kecemani, insya-Allah. Cuma benda tu terkawal sekarang ni. Terkawal kan. Benda tu barang-barang kawalan. Kalau orang kata, ustaz mudarat tu, tak boleh. Kalau cerita mudarat, kesihatan mudarat, rokok mudarat juga. Kalau cerita mudarat lagi apa? Pisau mudarat juga pisau. Haram pisau, tak boleh pakai. Bukan masalahnya kita yang menentukan sama ada benda tu mudarat atau tidak. Kan? Dadah. Ni apa ni? Buat batuk. Mudarat juga kalau ambil banyak. Kalau ambil banyak. Baik, sambung lagi sikit dia kata. Begitu juga mafsadah berterusannya persengketaan di antara manusia yang kadang-kala membawa kepada permusuhan dan kemarahan abadi serta menjatuhkan mereka ke dalam berbagai fitnah. Yang tadilah, yang tipu sunat ni tadi. Tuan-tuan jangan amal lah. Jangan amalkan pasal tipu sunat ni. Memang boleh tipu, tapi kalau boleh jangan amal. Amal kalau boleh, tuan-tuan semua dah dewasa dan kita boleh fikir kan. Ada ketika yang memang kritikal, kita terpaksa guna. Kita terpaksa guna kan. Memang kita tak nafi lah. Kadang-kadang kawan-kawan kan. Kadang-kadang kita dengan bos kan. Bos cakap macam ni. Bos cakap apa? Saya tak sukalah kamu kawan dengan ni. Ada tentang bos yang macam tu. Ada. Saya tak suka kamu kawan dengan ni sebab saya takut kamu ni orang yang baik. Kamu prestasi kerja kamu sangat baik. Dan bila kamu berkawan dengan si Amirul ni contoh, kamu akan terikut dengan dia nanti pada suatu hari. Sedangkan Amirul ni rupanya kawan baik kita. Dia tak tahu, bos kita ni tak tahu. Dan Amirul ni sebenarnya satu sekolah dengan kita. Dan kita masa tu baru masuk. Jadi bos tak tahu latar belakang kita sangat. Jadi bila kita keluar daripada pejabat, Amirul tanya, apa sembang bos tadi? Kita nak cakap apa tuan-tuan? Bos kamu tadi kutuk rapat gila pasal kamu. Boleh tuan-tuan? Tak ada. Kita akan jawab apa? Biasa je. Biasalah. Sikit-sikit tak ada apa. Saya pernah sekali tuan-tuan, kawan saya masuk sekali mengajar kan. Mengajar. Jadi saya adalah sikit pengalaman. Mungkin sebab saya dah mengajar hampir 6 tahun. Dah masuk dunia pendidikan. Kawan saya ni baru setahun. Jadi dia masih lagi belajar untuk cara nak mengajar. Bukan senang nak mengajar orang ni tuan-tuan. Kena ada keyakinan, kena ada skill kan. Jadi pelajar-pelajar yang kami mengajar ni excellent budak-budak dia. Budak-budak yang ditapis. Jadi demo boleh detect tau. Ustaz ni ada skill ke tak ada skill. Ustaz ni lama dah mengajar ke baru mengajar. Bila macam tu pelajar-pelajar ni compare. Dan pelajar-pelajar ni macam meluahkan perasaan tu kepada ramai ustazah-ustazah.
Jadi benda ni agak macam tersebar di perempuan punya grup. Kan? Dan saya dapat tahu benda ni. Macam mana saya nak cerita bila kawan saya tanya kat saya, "Wan, apa hang sembang dengan Ustazah tu tadi?" Dia tanya saya. Padahal tadi dia cerita pasal kawan ni tadi mengajar dalam keadaan terketar-ketar, mengajar dalam keadaan tak yakin. Macam ni kita nak cakap. Jadi saya boleh cakap, tak ada apa, biasa je. Cuma bila kita sembang kadang-kadang makan kan, kita cakap, hang kalau ngajar, hang ngajar macam mana? Kita tanya balik. Oh, aku ngajar tu lah, aku tak apa sangat kan. Hang kena buat macam ni. Kita bimbing dia balik. Macam tu tuan-tuan. Yang boleh saya buat lah. Jadi dalam Islam macam tu. Yang ke-8, di antara sebab-sebab kehancuran umat. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah menjelaskan bahawa di antara sebab kebinasaan umat berlakunya perpecahan, hilangnya kekuatan dan kadang-kadang melayakkan mereka menerima azab adalah 2 perkara. Dalam kitab ni ada 2 perkara. Dan dalam kitab lain banyak lagi sebenarnya. Yang pertama, banyak bertanya serta terlalu bersusah payah padanya. Ni. Banyak sangat tanya. Kita nak masuk Siam. Masuk Siam. Gimana, Encik? Saya nak pergi Danau. Buat apa? Saya ada nak beli barang. Barang apa? Ada lah, Encik. Takkan saya nak begitu, Encik. Saya kena tahu. Mana pasport? Ini pasport ni kenapa tak ada cover? Tak ada cover pun tanya. Apa kan? Kamu ya, muda lagi. Pasal apa kamu masuk Siam? Macam tu. Tanya-tanya bertubi-tubi. Polis pun ada juga kadang-kadang yang saja ngusik kan. Kadang kita bukannya suka nak diusik kan. Dah lah tadi kena kejar anjing kan. Bengang tu tak habis lagi kan. Tiba polis buat cik mana ni cik? Cik tahu tak cik ni macam ni bahaya ni. Macam dia bawa laju tadi. Saya perasan. Saya bawa laju. Bila masa saya bawa laju? Cik jangan cik. Cik kalau nak berdebat dengan saya, kita pergi mahkamah. Tapi cik kena keluar 200 dulu. Saya ada kawan kat sana. Padahal tak ada pun. Nipu saya kan. Saya pernah kena tu. Dia kata saya buat laju. Bukan motor, kereta. Motor memang saya surrender. Dulu memang saya tak ada lesen. Sekarang tapi pelik saya. Dulu masa saya tak ada lesen, kerap ada roadblock. Udah ada lesen, saya tertunggu-tunggu. Bila roadblock ni? Aku nak tunjuk lesen ni kan. Tak ada. Allahu Akbar. Betul tuan-tuan. Itu kalau kita ada benda yang tak komplit tu kan, akan jadi benda yang tak baik pada kita. Baik bila kita komplit tu, Allah. Bila road tag mati. Sebelum ni tak ada pun polis. Hari tu nak hidup road tag, ada polis. Betul benda tu kan. Tak tahulah. Apa kan. Okay, baik yang tadi tu. Banyak bertanya dan selalu bersusah payah. Jadi tak boleh tanya lah. Dah. Dalam surah Al-Baqarah yang saya dulu kerap baca ayat dia, yang wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi Allah yang qalu du'u lana, bawah itu qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun bayna dhalik faf'alu ma tu'marun qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Dalam ayat ni 4 kali qalu du'u lana. Kalau juzuk yang kedua ada ulang lagi qalu du'u lana. Qalu du'u lana ni maksudnya ditanya oleh orang kafir kepada siapa ni, Allahumma shalli ala Muhammad, Nabi Musa. Nabi Musa pada satu hari ada orang meninggal. Jadi orang-orang Yahudi masa tu, orang Yahudi masa tu saja nak Nabi Musa ni menunjukkan yang Islam ataupun agama yang dia dakwahkan tu agama yang benar. Jadi kalau dia benar, dia mengatakan Allah itu hebat, jadi buktikan kehebatan Allah. Siapa yang buat ni? Orang kafir tanya, orang Yahudi tanya. Jadi Nabi Musa beritahu, Nabi Musa dapat wahyu mengatakan kalau nak hidupkan laki ni tadi, kena cari seekor lembu betina. Dan bila dah dapat lembu betina tu, potong lidahnya, ketuk di badan mayat ni tadi. InsyaAllah dia akan hidup dan akan bercakap, yang bunuh aku adalah ni. Jadi bila Nabi Musa cakap macam tu, orang Yahudi ni tadi banyak tanya.
Lembu buat color apa? Color apa lembu tu? Lembu yang nak dia ambil tu color apa? Oh, lembu tu color ni. Oh, dah color ni jantan betina. Tanduk dia panjang mana? Macam tu. Kemudian dia ni makan apa? Banyak tanya. Macam kita lah masa kecil-kecil dulu kan. Tengah sibuk main guli kan. Menang pula tu. Tiba-tiba mak jerit. Abu! Oi! Mai jap. Jap. Mai sini sekarang repot ayah hamba. Kena bedeng hamba. Mai sini. Dengar cakap pasal ayah, terus pergi. Kita tengok kawan-kawan seronok, main guli. Aduh, mak aku panggil pula. Kamu pergi kedai Karim tu jap, beli roti canai. Buat 4 bungkus. Karim mana? Kita tanya. Kamu dah duduk kampung Kajah ni dah lama kan? Takkan Karim kamu tak tahu? Tepi sungai tu. Tepi sungai mana? Tanya lagi lah. Ya Allah. Mak, kamu straight jalan tu. Takkanlah kamu tak ingat. Ingat. Berapa keping tadi? 4 keping. Roti canai yang macam mana? Ada telur ke tak ada? Tanya. Padahal sebenarnya dia tak nak pergi. Itu pasal dia tanya banyak. Itu sama dengan orang-orang Yahudi ni tadi. Dia sebenarnya tak nak buat apa yang Nabi Musa cakap tu. Jadi sekarang ni maksudnya bukanlah dengan banyak tanya tu tak boleh. Tak boleh. Sedangkan dalam kata-kata Arab begitu, as-su'al miftahul ilmi. Pertanyaan itu adalah anak kunci ilmu. Kita tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak faham apa yang saya cakap tadi, tuan-tuan kena tanya. Baru kita boleh settlekan masalah tu, selesaikan masalah tu. Nak dapat ilmu tuan-tuan dengan cara macam ni. Ada guru, ada kita mendengar dua hala. Tak boleh kita dapatkan ilmu sehala. Satu hala maksud saya, kita hanya dapat ilmu daripada pembacaan. Kemudian kita akan faham sendiri. Itu tak boleh. Itu sebab Nabi itu beritahu Iqra dalam Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi suruh kita baca. Bacalah dengan nama Tuhan kamu. Bahkan ada orang ceramah begitu, Islam ini agama yang menitik beratkan tentang ilmu. Buktinya wahyu yang pertama mengenai saranan untuk membaca. Saya tanya tuan-tuan, Nabi boleh baca tak? How dare orang yang tak boleh baca tiba-tiba suruh orang lain baca. Pernah ditanya oleh orang kafir, you punya Nabi boleh baca? Tak boleh. Kami kami belajar dalam sirah, Nabi ni memang dia wafat, sampailah dia wafat, dia digelar sebagai ummi. Ummi ni bukan mak. Ummi ni tak boleh membaca dan menulis. Kerana bila dia boleh membaca dan menulis, akan didakwa oleh orang sekeliling dia mengatakan Al-Quran datang daripada hasil pembacaan dan penulisan beliau. Jadi itu sebab Nabi tak boleh membaca. Jadi macam mana? Macam mana kita nak beritahu orang yang memang Islam ni agama yang menitik beratkan tentang ilmu, tapi yang pasal baca tadi macam mana? Nabi tak boleh baca, macam mana dia suruh orang membaca? Yang dimaksudkan Nabi dalam Quran Iqra tu bukan maksud baca daripada benda yang ditulis, bukan. Tapi iaitulah baca daripada apa yang dicakap. Bahkan bahasa Arab tu bila dia cakap Iqra, tak semestinya baca macam kita ni. Sebab kan ada perkataan-perkataan tertentu yang berkongsi makna. Contoh mereka. Mereka boleh kamu semua. Mereka di sana. Boleh juga mereka cipta. Nampak? Sama juga bahasa Arab. Bila satu perkataan tu tak semestinya dia merujuk kepada membaca daripada perkara yang ditulis. Dan Nabi begitu tadi, bacalah kamu macam aku baca. Soalan macam itulah. Iaitulah Nabi menuntut dengan Jibril yang macam saya cakapkan pada awal tadi. Nabi belajar dengan Jibril 24 tahun belajar Quran. Kita dan Nabi sarankan untuk kita tuntut ilmu ni dengan cara bertalaqi ataupun bertemu dengan guru. Sebab bila kita bertemu dengan guru, as-soal tadi, kita boleh tanya. Bila kita baca seorang-seorang, kita akan buat kefahaman kita sendiri. Ni macam ni. Macam ni rupanya. Okeylah, boleh. Macam tu. Berapa ramai hari ni orang boleh sesat daripada pembacaan sendiri. Habis tu Ustaz tak boleh baca paper lah. Paper lantak hang nak baca banyak mana pun. Dia maksud saya benda-benda tertentu. Contoh kitab tauhid, kita baca seorang-seorang. Jangan tuan-tuan, bahaya. Jangan. Ataupun kitab yang berat-berat. Tak boleh.
Tak boleh. Saya buktikan tuan-tuan. Tuan-tuan, berapa ramai orang hari ni silap faham pasal Nabi dengan Rasul. Orang kata Nabi ni apa beza dengan Rasul? Nabi dia dapat wahyu untuk diri dia. Kemudian dia tak ada lagi dakwah. Peluk dia diam. Itu Nabi. Rasul, Rasul dapat wahyu pada diri dia dan dia akan sebarkan pada orang. Betul tuan-tuan? Itulah kita punya pemahaman. Rupanya bila dikaji semula, Allah Akbar, silap faham itu. Apa silap faham? Saya buktikan pada tuan-tuan. Sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Kita dengar bila ustaz kata, okey, hari ni kita akan belajar sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Ada 4. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Siddiq membenarkan apa yang Allah beritahu, dibenarkan. Ni macam ni, benar ni. Siddiq. Amanah, dia amanah dengan apa yang Allah telah beritahu pada dia, dia akan sampai. Yang ketiga, Siddiq, amanah, tabligh. Ni tabligh ni point saya. Tabligh, menyampaikan. Sebab pernah berlaku dulu orang tabligh sendiri, bukan semua orang tabligh, hanya segelintir yang baru masuk tabligh. Tabligh ni sangat bagus, pada saya sangat bagus. Okey, baik. Cuma ada segelintir tu yang baru masuk, dia terus act. Dia kata apa? Aku lagi bagus daripada Nabi. Pasal aku masuk tabligh. Nabi tak ada tabligh. Dia hanya dapat wahyu untuk diri dia saja. Dia tak pergi keluar tabligh. Aku keluar tabligh, oi, katanya. Tu. Dia lagi bagus daripada Nabi, katanya. Memang pernah ada kes ni. Jadi berbalik pada tadi, sebenarnya Nabi ni ada sifat wajib pada dia juga adalah tabligh. Kita tak ada nafi benda tu. Memang ada pada sifat wajib bagi Nabi dan Rasul, tabligh memang ada. Maksud tabligh ni menyampaikan. Jadi macam mana? Apa beza Nabi dengan Rasul? Bezanya ialah Nabi dapat wahyu untuk diri dia. Sebenarnya wahyu tu adalah syariat. Jadi dimaksudkan wahyu tu adalah syariat. Dia dapat syariat untuk diri dia dan dia tidak beritahu pada orang lain. Tapi dia still berdakwah. Cerita pasal orang kena sembah Allah, tunai solat, jangan syirik pada Allah, jangan buat dosa, jangan bunuh orang. Nabi still buat kerja dakwah. Nabi still menyampaikan. Yang maksud saya Nabi dapat syariat untuk diri dia, contoh kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Syariat datang pada diri dia ataupun ilmu laduni ceritanya kan. Iaitulah bunuh budak. Orang kita boleh bunuh budak. Bunuh orang ceritanya, bunuh orang. Bunuh orang ni dosa sangat besar. Tapi special untuk Nabi Khidir, dia boleh bunuh orang. Orang lain boleh buat? Tak boleh buat. Sampai Nabi Musa surrender jadi anak murid dia. Kan? Karamkan sampan. Kemudian buat dirikan rumah yang dah nak roboh. Sedangkan kawasan tu orang-orang kampung ni sangat benci dengan kehadiran Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Sebab apa? Syariat tu untuk diri dia. Dan yang kedua pasal dia ilmu laduni. Ilmu yang tak payah usaha. Allah bagi gambaran, kamu kena bunuh orang ni sebab orang ni, budak ni tadi bila besar dia akan bunuh orang lain. Dia akan buat onar itu ini. Benda tu tak ada pada Nabi Musa. Nabi Musa tak boleh nampak benda tu. Ilmu tu tak ada. Hanya pada Nabi Khidir. Jadi disyariatkan Nabi Khidir bunuh. Itu maksudnya tuan-tuan. Bahaya tak baca sendiri? Bahaya. Itu baru satu kes, banyak kes lagi yang saya tak boleh nak cerita sebab masa dah habis. Kalau tuan-tuan baling atau apa kan. Masa banyak lagi. Tadi ni tek-tek dah tadi. Pak 12. Pasalnya saya letak motor depan tu. Takut hilang tayar. Ya, tak apa tuan-tuan. Kita mudah-mudah. Mudah-mudah. Sebab kita kena faham orang lain kan. Ada yang dah lama tak jumpa bini. Jadi malam ni pun baru nak jumpa. Itu akulah tu. Saya bawa balik pula. Semalam tidur di tapah. Itu pun dah nanya, abang ada apa tapah ni selalu sangat tidur sana? Sebab saya ngajar sekolah perempuan. Sekarang ngajar sekolah perempuan. Tambah pula guru perempuan sana pun ramai yang bujang. Kerap tanya tu. Susah kita ni. Banyak tanya ni memang ya. Tak apa, patut saya kena cerita pasal banyak tanya ni ya. Berselisih pada beberapa perkara serta tidak beriltizam dengan syariat. Yang ni ya. Allah beritahu dalam penjelasannya, dia kata apa? Larangan dan keizinan bertanya. Yang tadi.
Rasulullah SAW telah melarang pada para sahabat keseluruhannya daripada memperbanyakkan soalan kepadanya kerana takut akan menjadi sebab yang membebankan kepada mereka dengan berbagai taklif. Ini boleh jadi juga. Yang kedua, tak boleh kita banyak tanya sebab kita mula-mula, saya sendirilah. Saya sekarang ni tengah cenderung kepada memanah tradisional, archery tradisional. Jadi kita bila semangat tu banyak tanya, tong. Rupanya tak buat pun. Nampak? Tuan-tuan mula-mula masuk sebelum ni duduk rumah je kan, duduk rumah. Tiba-tiba ada kesedaran nak datang surau. Semangat. Bila semangat tengok orang lain, dia pun banyak tanya. Ustaz, kalau macam ni macam mana? Ustaz, macam ni. Dia akan menimbulkan apa? Takut kita nanti bila kita dah dapat ilmu tu nanti sekadar dapat je. Biar kita tanya tu sekadar benda yang penting yang memang kita akan buat. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Itu sikitlah. InsyaAllah kita akan sambung pada para sahabat Rasulullah dari kalangan Muhajirin dan Ansar yang sering bersamanya telah mencapai maksud daripada larangan ini. Jadi tuan-tuan, apa yang boleh saya simpulkan pada hari ini, yang dalam kitab ni begitu pasal tidak halal bagi seorang perempuan keluar bermusafir kecuali dengan mahram. Sebagaimana dalam undang-undang yang telah ditetapkan oleh tabung haji kan. Kalau nak pergi buat haji mesti ada mahram. Dan yang keduanya sebenarnya kalau wife kita nak travel, pastikan kalau kita boleh cuti lah. Dan pastikan route jalan. Kalau jalan tu memang berbahaya, kita wajib ada sekali. Kalau jalan tu adalah jalan yang selalu orang lalu dan tidak ada kes-kes yang bahaya, maka tak apa. Dan kalau boleh berteman. Yang itulah sikit kan. Yang kedua, pasal kalaulah dia punya keburukan ataupun dosa tu sikit je, tapi dia tetap dosa. Sedangkan kita tak boleh nak buat dosa kan. Kita tak boleh nak buat dosa. Dosa ni memang kita tak boleh buat. Orang Islam tak boleh buat dosa. Jadi sedangkan ada benda lain yang lebih besar. Kalau berlaku mungkin kalau benda tu kita terang, dia akan lagi besar. Jadi benda yang lebih buruk. Maka sunat untuk kita elak benda tu. Contoh tipu sunat ni tadi. Tipu sunat ataupun contoh operation. Kan? Kalau kita tak buang ibu jari kaki, memang dah tak ada harapan sangat dah. Dia akan merebak sampai atas, sampai ke lutut, maka boleh dipotong. Yang itulah. Dan yang terakhir pasal sebab-sebab kehancuran Islam, antaranya bila suka menyusah-nyusahkan orang dan terlalu banyak tanya. Dan yang keduanya terlalu banyak tanya sehingga sampai tak boleh nak amalkan apa yang ditanya tu. Dan berselisih kepada beberapa perkara yang tidak beristizam dengan syariat. Itu sikitlah. Dan pesanan saya minta maaf lah. Pesanan saya untuk tuan-tuan sini, saya minta maaf. Memang lama saya tak ada datang sini kan. Bukanlah sebab mungkin ada, bukanlah saya buruk sangka. Saya takut kok orang kata ke saya, ustaz mentang-mentang ada surah baru tu langsung tak nak datang sini. Dah kan. Ni ada orang PNP, abang Man ada kan. Dah, kami baru tu bukan saya tak ada nak anak tiri kan, tak ada. Memang dah tanggungjawab saya di sana. Buka je pintu terus surau. Takkan tak datang kan. Takkan tak boleh nak bagi komitmen kat sana. Memang saya kena bagi komitmen kat sana. Dan saya tak datang sebelum ni bukan sebab surau apa. Memang saya sendiri tak apa sihat. Dan di surau tu pun saya nak kata komit 100% tak juga. Tak juga. Ada macam ditapah bila saya berulang ni. Yalah, pagi-pagi kan. Naik motor pula. Itu je rezeki yang ada setakat ni kan. Naik motor pula, angin tu kadang-kadang. Kadang saya dah tengok 2-3 bulan ni saya agak masalah kesihatan tu agak meningkat. Tu yang saya risau. Tu yang saya kadang-kadang tak balik. Tidur sana kan. Tapi yang berlaku sebaliknya, bini saya pula risau. Dia kata kan, apa yang abang tak balik? Itu sikit lah, itu tak ada apalah. InsyaAllah tuan-tuan, saya harap pada tuan-tuan dan diri saya, kita beriltizam. Beriltizam maksudnya kita sentiasa mengimarahkan surau ni kan. Kalaulah ada orang kata saya ada orang beritahu sejak KPMP dah ada surau dan dulu jemaah ramai datang sini kan. Jadi tuan-tuan inilah yang akan menyerikan surau ni. Buatlah amal kebaikan
dengan cara kita datang ke surau ni. Dan ikhlaskanlah hati. Ikhlaskanlah hati. Sebab tuan-tuan, saya beritahu dekat surau KPMP semalam, saya beritahu dia banyak benda lah, banyak benda. Satunya pasal, saya pernah tengok dalam satu rancangan Discovery China, dia cerita pasal wolf, cerita pasal serigala. Jadi wolf ni akan aktif pada malam. Jadi dia buat satu uji kaji. Dia duduk seorang-seorang, tak ada ni lah, tak ada cameraman, tak ada apa, kru semua tak ada. Dia diuji macam tu kan. Diuji, cuma ada kamera yang boleh nampak waktu malam kan. Dia duduk seorang-seorang tengah-tengah gelap. Duduk seorang-seorang atas bukit. Memang gelap tak nampak apa. Terketuk-ketuk ni tuan-tuan. Saya tengok video tu, dia terketuk. Takut. Cuba tuan-tuan bayang kan, dia masa tu dia boleh lagi merenggangkan tangan. Kalau wolf datang pun dia boleh lagi ada ikhtiar. Wolf segala lah kan. Boleh ada ikhtiar untuk nak berlawan dengan wolf, ataupun dia boleh berlari, dia boleh bangun, dia boleh semua. Dia masih lagi di atas bumi yang nyata, masih lagi ada tapak untuk dia nak bertapak macam tu. Satu hari nanti tuan-tuan, kita akan berada di satu tempat yang lebih dahsyat daripada tu. Kita tak boleh nak renggangkan tangan, tak boleh nak bangun. Gelap tuan-tuan. Bernafas memang tak ada dah macam tu kan. Jadi tuan-tuan, macam mana? Boleh tak bayangkan satu hari kita tengok tangan kita sekarang ni kan, merah tapi satu hari tangan ni akan jadi putih, seputih-putihnya, tak ada darah. Satu hari tangan yang asalnya kita boleh gerak sekarang ni, dia tak akan boleh gerak dah. Jadi macam mana tuan-tuan gambaran kita nanti? Bersedia tak kita nak menghadapi masa tu? Kadang-kadang orang Melayu kita, bila orang meninggal, kita ziarah, kawan-kawan kita ziarah, tapi sambil-sambil ziarah tu boleh kita gelak ketawa di kubur. Kamu kerja mana sekarang? Kat kubur tu boleh gelak-gelak lagi. Sedangkan kita ni disarankan untuk datang ramai-ramai uruskan jenazah. Supaya apa? Kita sedar diri kita, kamu satu hari nanti akan jadi macam tu. Orang yang bijak sana tadi, dia akan tengok mayat tu, Allah, aku nanti akan jadi macam ni nanti. Jadi macam mana tuan-tuan? Nabi dah bagi option, pilihan pada kita. Kalau kita ni amal kebajikannya ciput benar-benar, itu pula dah lah buat amal kebajikan ciput, riak pula lagi, takabur, datang surau pasal apa? Nak tunjuk dia alim, nak tunjuk dia tu baik. Aku ni tengok kamu, ya Allah, tak macam orang manusia. Kita ni bersyariah hidup. Mak ayah kita ajar kita Islam. Datang surau. Aku bukan nak cakap apa lah. Sebut nama aku. Kata-kata. Semua tahu aku jemaah tetap surau. Ustaz mana tak kenal aku? Habis ngajar aku salam, aku sebut nama. Nama saya Pak Mat. Saya orang kuat sini. Katanya. Saya kabur kawasan ni. Abang besar kawasan ni. Cerita kau orang. Macam tu lah. Macam tu. Maksudnya apa? Dia datang surau tu pasal dia nak glamour. Tak boleh tuan-tuan. Ada orang datang surau pasal apa? Nak tunjuk dia tu apa? Banyak kebaikan. Banyak kebaikan. Tengok mat tu. Teruk. Macam tu lah kan. Jadi tuan-tuan tak tolong. Kita nak buat amal kebaikan ni, pastikan kita ikhlas. Jadi macam mana kita nak tahu benda ni? Dengan cara kita banyak datang mengaji. Nabi khabar, kalau kita banyak kebaikan, kubur tu jadi, kalau katalah rumah kita besar sekarang ni kan, besar rumah kita dah renovate ini, besok dalam kubur lagi besar rumah daripada rumah yang kita nyata ni. Allah akan hadiahkan mahligai. Kalau kita tengok rumah MB Ipoh dekat bulatan MB tu, besar ya rumah. Besar lagi daripada rumah tu kita akan dapat nanti. Tapi syarat kena banyak buat amal kebaikan. Bukan susah, memang susahnya kita kena tadah telinga je lah. Macam tadi, mana budak ni? Ni saya respect ni, bagus dia, muda-muda datang macam ni. Berapa ramai kawan orang sebaya macam dia tak ada kat sini. Pasal saya pernah situasi macam tu.
Bila kita datang surau, aku tak boleh kawan dengan hang. Hang bagus, hang budak surau. Aku ni mak rempit. Tak payah kawan aku. Menyebabkan kita terasing. Terasing. Tapi saya pun ikut juga. Alah, janganlah cong. Jom kita minum. Jom kita tengok mak rempit. Pergi Kuala tu dekat apa, Jabatan Sayung. Tengok orang rempit. Sekali polis datang. Nyicik lari. Aku sekali lari kan. Lepas tu kena tidur luar. Pasal balik pukul 12. Itu dulu lah. Tapi surau pergi kan. Jadi tu sikit tuan-tuan. Kita fikir bijaksana tadi. Dalam kubur macam mana. Kalau kita nak kubur kita, bukan setakat aircon, bapak aircon boleh ada nanti. Dengan syarat banyak amal kebaikan. Tapi kalau kita pilih Skoda kena biasa-biasa dah amal kebaikan ni, lantaklah nantilah aku fikir. Kubur akan jadi sangat sempit. Kalau kita buat jahat pula, kubur akan rapat serapat-rapatnya sampai tahap tulang rusuk tu bertemu. Belah kanan dengan kiri tu bertemu. Kerap terus. Tinggal solat pula lagi. Ular pula datang. Al-Aqrab datang. Tara ular ni sini gitu. Ular bayangkan ular terus terokam kat kita. Bisa ular Al-Aqrab ni jatuh kat bumi. Satu kampung ni tak ada rumput. Punya bisa je. Punya bisa je. Ular Aqrab tu. Bayangkan macam mana kita kalau kata kita tinggal solat. Nauzubillah min zalik, tuan-tuan. Pesanan ni untuk diri saya terutamanya dan untuk tuan-tuan, supaya kita ni fikir jauh. Bijaksana tadi insya-Allah. Wallahu alam. Sebelum saya tutup, ada apa-apa nak tanya ke apa? Saya sihat. Kalau kata nak tanya, Ustaz sihat ke? Saya sihat. Soalan tu tak payah tanya. Ada tak ada tuan-tuan? Saya harap mudah-mudahan surau ni semakin ramailah dikunjungi oleh orang kita. Kalau boleh tuan-tuan ajaklah kawan-kawan kita kan. Dan kalau tuan-tuan ada anak, bawalah anak. Saya pesan, bawalah anak. Kan? Bawa anak lelaki kita, terutama anak lelaki. Anak perempuan pun tak apa. Supaya demo ni sedar. Sebab tuan-tuan, saya sendiri akan teringat. Aku kena pergi surau. Pasalnya bapak aku dulu bawa aku ke surau. Kita akan pergi ke surau. Bahkan kita akan ajar pula anak kita. Mat, kamu pergi surau. Atuk dulu ajar ayah pergi surau walaupun dalam umur dalam macam ni. Kita akan ingat pula pada anak kita pula nanti dah besar, dia akan ingat pula. Ingat. Macam tu lah. Bawa tuan-tuan, bawa. Masya-Allah. Wallahu alam. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang lemah yang kurang datangnya daripada kelemahan diri saya yang hina ini. Saya minta maaf banyak tuan-tuan sebab saya sebelum ni tak banyak datang sini. Yang kedua, saya minta maaf sekiranya ada perkataan saya yang mengguris hati perasaan tuan-tuan. Tidak ada dalam hati ni niat begitu. Dan jauh di lubuk hati saya ni nak menyampaikan apa yang saya tahu, ikhlas kerana Allah Ta'ala. Dan yang baik itu tuan-tuan ambil lah. Yang buruk tu, yang macam karaoke tu, Kubina, janganlah. Sekarang cuba type pula, ustaz nyanyi lagu apa tadi sedap lagu ni, ya Allah, karaoke pula small seorang-seorang. Kubina ni kan, jangan cok. Sebab apa? Saham kat aku tu. Sebab aku mau tahu lagu tu kan. Jangan. Carilah benda lain. Allahu akbar. Wallahu alam. Kita tanggung majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.